Sering rasa letih walaupun cukup tidur, perut selalu buncit, berangin dan susah nak buang air besar. Hati-hati, mungkin usus anda kotor tanpa anda sedar. Bila usus kotor, toksin berkumpul dan mengganggu sistem pencernaan. Antara tanda-tanda usus kotor biasanya termasuk perut kembung dan sembelit, nafas berbau walaupun dah gosok gigi, jerawat, degil dan kulit kusam tak berseri, gastrik dan juga GERD, badan cepat penat dan mudi. Kalau dibiarkan, boleh meningkatkan risiko penyakit berbahaya. Cara nak atasi sangat-sangat mudah. Minum air secukupnya setiap hari, lebihkan sayur dan serat dalam diet, amalkan juga makanan tinggi dengan probiotik seperti tempe dengan kimchi, atau lebih nak mudah, ambillah probiotik dan prebiotik ini untuk bantu pencernaan anda yang mungkin masalah usus kotor. Jangan tunggu sampai kronik, bersihkan usus, segarkan badan. Usus bersih, hidup pun lebih ringan. Jaga dari dalam, baru nampak luar berseri. Jangan lupa untuk amalkan probiotik plus ini, dapatkan dekat beg kuning.